Okay, Assalamualaikum guys. Saya Eddie. Belakang saya ni Mitsubishi Outlander. Kami Ampang KL. Selalu orang tanya, location dekat mana? Kami dekat Ampang KL. Tapi customer ni datang daripada Singapura. Apa dah? Singapura lah kan? Okay. Okay, customer datang daripada Singapura. Nama abang ni Abang Muhammad Saufi. So kereta ni Outlander ni rasa dia, masa saya test tadi, dia cakap dengan saya, rasa bergoyang, dia kata. Okey lah, saya cakap, saya pun test, memang rasa goyang. Jadi untuk confirmkan benda tu goyang ke tidak, saya masuk dekat tester machine. Dia kata, masuk dekat tester machine, kita test depan kiri, depan kanan, belakang kiri, belakang kanan. Depan kiri 37, depan kanan 31, belakang kiri 40, belakang kanan 41. So bacaan ni terlalu tinggi. Sebab biasanya bacaan ni kena bawah 20. So bila bacaan tinggi macam ni, memang you guys akan rasa berbuai. So selepas kita buat, memang akan rasa berbeza. Memang bacaan dia lain. So dengan bacaan macam tu, kami terus bawa masuk dekat hoist. Bila masuk dekat hoist tu, kami buka ke empat side absorber. Dan yang paling saya bengang, you guys boleh tengok komen saya, tekan sambil berdiri je, berlagak je kan. Dia kata, oh lembut, dia tekan begitu je kan. Sebab apa? Sebab bacaan terlalu tinggi. Jadi kita ambil masa sikit untuk kita refurbish absorber kereta ni. Kemudian sebelum kita pasang, kita test tekan dulu. Masa ni barulah saya try komen tu. Tadi kau cakap kau kuat sangat, cuba kau tekan. Baru dia tak boleh tekan, dia kena tekan atas tanah. Baru dia tahu. Okay. So bila kita dah tekan, semua dah perfect, barulah kita pasang ke empat side. Depan kiri, depan kanan, belakang kiri dan belakang kanan. So selepas itu saya sendiri test kereta tu. Saya nak rasa, adakah dia masih bergoyang? Memang tak. Memang tak bergoyang. Tak percaya? Jom kita tengok dekat machine tester. You guys boleh tengok. Kita masuk dekat machine tester. You guys nampak bacaan dia. Semuanya di bawah 20. 16, 17. Semuanya di bawah 20. Dekat situlah firmnya absorber. So bila bacaan macam tu, you guys tengok body roll dia. Ni dia orang tengah pasang compartment. Kita tengok body roll dia. Tengok. Tak ada. Tak percaya, you guys yang pakai Outlander, cuba keluar rumah. Cuba goyang macam ni. Tengok ash dengan tayar. Body akan bergerak, tayar akan tinggal. So itulah cerita untuk Mitsubishi Outlander daripada Singapura. Bagi guys kat luar sana yang menggunakan Outlander ataupun apa jenis SUV, ada masalah berbuai, ada masalah bunyi, jangan risau. Masuk dekat link bio ataupun dekat bawah ni ada nombor saya untuk you guys roger saya. Okay, so insyaAllah jumpa lagi. Yang paling penting guys, kekalkan original absorber dan Raiba Auto, whack the corner. Bye-bye.